kita actually kita check in hostel. Kami dapat kontak ni daripada Lonely Planet. Terima kasih pada Lonely Planet. Sebab Lonely Planet ni apa yang dekat senang kita nak dapat pada hostel ni. Yang murah-murah, ia dalam tu ada senarai ikut kemampuan lah. Kalau untuk backpackers, rasanya sesuai untuk check in hotel. Ni room bag pun sama, kami dapat daripada Lonely Planet. Mana? Room bag. Ya. Lonely Planet ada room bag di Vietnam. Okay, bos, untuk satu malam di hostel, check in hostel ni kos dia adalah berapa? 21 euro. Korun? Crown. Crown. 460. 460 crown. Dia punya keselesaan okey, kurang layanan pun okey. Masuklah dekat room bag. Room bag harga untuk satu malam adalah, Dia bergantung pada bilik sebenarnya. bergantung pada bilik. Berapa katil dalam bilik ni. Ada yang tak ada toilet di dalam. Macam di check in hostel ni tak ada toilet di dalam, kita kena mandi luar. Kalau siapa yang datang Prague, yang nak rasa macam mana backpackers, eloklah datang ke sini. Sebab di Prague ni banyak juga hostel, tapi semalam kita hostel pun dah full. Ini saja yang ada, nasib baik ada kosong. So bagi yang nak keselesaan duit banyak, mungkin boleh duduk kat hotel lah kot. Kami tak sanggup. Okay, jalan di Prague kita perlukan map. So boleh dapatkan map ni di mana-mana hostel. Kita bajet dalam berapa jam? 3 jam. Lebih kurang 3 jam. Kami akan ambil masa dalam 3 jam untuk cover all the city dalam Prague. Kita akan cover, ambil gambar dekat Prague Castle. So kita tak drive dalam city, kita kena ambil public transport untuk ke city. Sebenarnya parking agak mahal sini. Ini adalah map Bandar Prague. Okay. Prague. penat gila. Pinggang sakit, bahu sakit, tapi tempat cantik. So nantikan gambar-gambar di vlog.
sekarang kita nak pulangkan kereta. Last day in Eropah. Hai, hari ni kita orang last day di Central Europe. Last destination dekat Central Europe, antara Bono, balik ke Bono untuk hantar balik kita orang punya kereta sewa ni. Dan pada pukul 5 petang kita akan berangkat ke Standard London. Dan Standard London kita akan ke Brighton. Pengalaman memandu dekat Europe ni seronok tapi penat. Dan ni bagus untuk sesiapa yang ingin datang ke Europe. Ataupun ciao. Ciao. Oi. Ciao.